serlahan menerusi video yang saya terima lebih kurang jam 10.30 malam tadi, yang berkaitan dengan kegiatan komunis atau kumpulan yang disebut sebagai berbentuk komunis, menerusi satu kumpulan yang bernama Persatuan Promosi Penyatuan Satu Cina di Malaysia. Apa sebab saya buat laporan ini? Asasnya ada 3. Pertama ialah oleh kerana video ini mengandungi fakta-fakta yang jelas bahawa kemarahan, fahaman dan pendirian terhadap komunis itu sudah jelas menerusi beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ialah di Pulau Pinang, di mana murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu patriotik Tanah Besar Cina, mengandungi lirik-lirik komunisme. Kedua ialah kegiatan mengibarkan bendera Tanah Besar Cina, yakni bendera komunis. Dan ketiga ialah adanya persatuan yang saya sebutkan tadi, iaitu mempromosi Satu Cina di Malaysia. Dan menurut video itu yang saya tonton banyak kali, fakta-fakta ini sudah cukup rasanya bagi polis diraja Malaysia mengambil tindakan. Tetapi menurut hebahan yang dibuat dalam video itu, belum ada apa-apa susulan lagi. Justru saya mengambil peluang ini demi tanah air kita. Perbuatan mencabul kedudukan dan tata susila Malaysia adalah sesuatu yang harus, malah mesti diambil berat. Kita di Malaysia semenjak tahun 48 tidak mengiktiraf komunis dan memerangi komunis semenjak tahun 48 sampai tahun 60. Sehingga kita mewujudkan ISA yang sekarang diganti oleh SOSMA. Dalam situasi begitu, apabila video ini disebar luas, saya terasa bahawa wajar bagi saya membuat laporan polis dan meminta polis sebenar-benarnya menyiasat peristiwa yang berlaku itu. Dan dalam video itu disebut beberapa nama orang yang mengepalai persatuan ini. Persatuan ini didapati tidak didaftar, tetapi mendapat dokongan terus-menerus. Jadi perhitungan dalam pemikiran saya